Hai, apa khabar guys? Ini Chef Hanan. Hari ini Chef nak ajar cara nak buat kuah kacang sate. Video ni first part of dua video yang akan datang, iaitu sate ayam dan lontong atau nasi impit. So, mari kita tengok cara buat kuah kacang sate. Let's go! Okay guys, first kali kita nak tengok bahan-bahan kisar untuk buat kuah kacang sate ya guys. Sebelum tu, you all kena prepare kacang kisar ni. Kacang kisar ni sekarang boleh beli standby lah. Dia ada ready made kat pasar di market. Nanti saya akan post link. You all boleh belilah. Tak payah susah-susah nak pergi tumbuh boleh beli ready made ni. Okay, kacang kisar sebanyak 200 gram. Okay, 200 gram. Okay, mari kita tengok bahan kisar pula ya. 4 ulas bawang putih, 6 ulas bawang merah kecil 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 4 batang serai. Dipotong halus kena potong halus, kalau tidak dia punya fiber dia panjang-panjang kena potong begini. Seterusnya udang kering 1 sudu kecil. Okay, sekarang kita nak blend bahan ini hingga menjadi lumat. Okay. Okay guys, first kali kita tuangkan minyak panaskan minyak dalam kuali lebih kurang 100 ml. Kita tuangkan bahan yang kita kisar tadi. Kita nak tumis bahan-bahan ini hingga dia betul-betul pecah minyak. Lebih kurang 8-10 minit macam tu Dia kena betul-betul pecah minyak baru kuah sate kita enak. Okay guys, lebih kurang 8 minit Chef tumis hingga dia betul-betul jadi garing nampak kering, nampak wangi lagi. Okay, sekarang apa kita nak buat? Masukkan serbuk cili 1 sudu besar. Serbuk kunyit setengah sudu kecil. Okay, tumis-tumis jap. Terus kita akan masukkan air sebanyak 600 ml. Selang-seling kita akan tambah air tengok apa konsistensi yang kamu suka lah Kalau you nak pekat, kita kurangkan air lah. Kalau mau cair sikit, kita tambah air lah Okay, apa kita buat sekarang? Kita masukkanlah kacang kisar kita. Okay, sekarang kita nak buat apa? Kita nak kecilkan api, kita nak marinate dia jangan api besar Kita marinate dia sampai dia betul-betul pecah minyak. Okay guys, sementara dia kuah kacang kita marinate, kita masukkanlah 4 sudu besar gula perang. Chef tak ada gula Melaka. Kalau ada gula Melaka, kita pakai gula Melaka lah Gula Melaka lagi enak lagi. Terus chef masukkan garam garam sebanyak 1 sudu kecil. Pes asam jawa 1 sudu besar. Chef pakai serbuk cili untuk resepi ni. Saya rasa sebab warna dia lebih cantik lah. Kalau you orang pakai cili kering yang di dalam air panas boleh. Tapi bagi chef, saya pakai serbuk cili untuk warna dia cantik bagi saya lah Okey, cantik. Satu lagi ingredient biar dia pecah minyak dulu, baru chef akan reveal nanti dulu. Okay, kita biar dia masak selama 10 hingga 15 minit. Api kecil, marinate dia. Okay guys. Okay guys, dah pecah minyak dah, nampak? Sekarang chef nak masukkan yang special ingredient iaitu 1 sudu peanut butter. 1 sudu penuh peanut butter. Ini akan melemakkan lagi kuah kacang kita. Tengok, cubalah guys resepi ni tambah peanut butter, kuah kacang kita ni akan meletup. Biar dia kecair. Lepas dia kita boleh tutupkan api.
Saya akan buat video next video pakai kuah kacang ini. So hari ini kita buat kuah kacang aja videonya. Besok atau lusa saya akan buat sate. Kalau boleh masa izinkan saya akan buat nasi impit juga. Okay guys Cantik.